Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni berpeluh ni detik-detik. Alhamdulillah. Hari ni ada seorang sahabat kita bagi noh. Alhamdulillah, nampak dah ni. Ni buah delima batu noh. Ni first time ni saya tengok ni. Buah delima batu ni cukup banyak khasiat noh. Daripada cucu Adam, saya tengok video cucu Adam, dia kata dengan darah tinggi, dengan penyakit-penyakit wanita, kencing manis apa, bagus insya-Allah noh. Dan kulit dia juga untuk buasi noh. Dia digunakan kaedah rebus noh. Isi dia boleh makan juga noh. Amai dekat sikit tengok. Biji dia nampak tak ni? Tengok biji dia. Bentuk love nampak? Ada nampak biji dia? Ada bentuk love nah. Okey. Isi dia pula tengok bau dia tu. Bau dia agak kuat lah. Dia punya tempurung pun keras, boleh tahan juga keras. Nak kena takik pelan-pelan dia pecah lah. Nampak? Isi dia bau macam mana? Isi dia bau macam air mamak tu tau. Ni, buah dia ni. Kita tengok je kita. Asal. Bismillah. Dia rasa macam apa? Manis tak? Manis? Getah, melekat getah kat tangan ni. Getah, dia punya getah tu melekat tangan, manis dia tu. Dia ada pahit-pahit sikit, tapi sedap. Okey. Kita sambung lagi. Kita suka pakai tempurung ni juga. 7 ni. Untuk rebus satu ayak. Dia Sebelah ni kot. sebiji 7. Sebelah sebiji. Menurut petua daripada sahabat kita, kaedah nak guna dia nisbah 1 dan 7 noh. 1 isi dia ni kita korek habis isi dia ni, lepas tu kita rebus dengan ayak 7 ayak noh. Rebus dia sampai buih dia tu hilang. Bila buih dia hilang, barulah boleh amai minum lah sehari segelas kecil tu. Dia sifat dia panas noh. Bila minum dia ni jangan campur dengan daging ke cabai ke apa jenis-jenis sifat panas tu noh. Sebab dia sifat dia dah cukup panas. Cukup bagus orang yang sakit urat tu cukup bagus nah. Insya-Allah cukup mujarab. Dia buah dia. Okey, dulu harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.